pukul 8, croissants baru sampai. Boleh nampak Eiffel Tower pagi ni. Boleh nampak Grand Palais kat situ. Okay. Jadi sekarang kita nak pergi breakfast. Tengok macam mana. Ini view dia waktu pagi untuk breakfast. Bas masih ada, tak kena rompak tu. Okay, bagus lah tu. Habis baca hotel. Boleh nampak kapal terbang tu. Tengah terbang ke Paris Airport. Sekarang aku buat video pasal breakfast ni. Tapi kat France, Paris ni terlalu sedap. Aku nak cakap pasal ni. Croissant dia gila sedap. Tak pernah aku rasa sesedap ni croissant. Dengar crunch. Boleh dengar tak crunch tu? Okay. Ni pun sama, crunchy. Senang rapuh betul. Crunchy tu. Okay, ni pula rasa jap. Ni pun luar dia crunchy, crispy, tak. Dan bawah dia pula lembut. Tak tahu macam nak explain, korang kena tengok je lah. Untuk buti crispy, crispy tu. Betapa senang rapuhnya. Tak boleh nampak banyak gila sisa kat baju aku ni. Sebab senang sangat dia hancur rapuh. Selain daripada croissant tu, dah habis lah, sedap sangat. Dengan roti lain tu, coklat. Ni dia ada juga nasi dengan bolognese sauce. Tak sangka sedap. Pelik. Tapi bila makan memang sedap. Ni pun normal scrambled egg. Scrambled egg semua lain gila. Lembik, tapi macam creamy. Lain gila, sedap gila. Tak pernah rasa scrambled egg macam ni. Nampak Arc de Triomphe. Nak buka bangunan kan. Tapi ni memang angle lain sikit untuk tengok. Arc de Triomphe ni dia tutup pula. Entah ada event ke lepas ni. Bintang-bintang tu adalah bendera Union, European Union ya. EU. Tak lah, tadi bukan repair ni. Ni nak buat konsert ke apa? Ada event lah ni. Switzerland Itu Flame of Liberty. Ni apa? Seine River. Belakang tu Eiffel Tower, belakang pokok ni. Tak nampak pula. Flame of Liberty, Seine River, Eiffel Tower. Ini Eiffel Tower. Dia penuh dengan orang Africans jual keychain lah, jual Eiffel Tower ni lah. Ada antaranya mesti scam. Jadi kita jaga je, mungkin pickpocket. Tu. Okay, tinggi agak. Di sini ada lift tengah-tengah tu. Okay. Tu lift tu tengah bergerak tu, nampak? No, tengah bergerak. So ada lift lagi satu pula, dia straight ke atas pula. Kena naik 2 lift kot untuk Eiffel Tower ni. Nak pergi atas je. Jadi ni bawah Eiffel Tower. Nak tengok je view dia. Tu tempat beli tiket Eiffel Tower. Tu The Eiffel. Ni. Lepas tu ni naik lift dia untuk ke atas sana. Lepas tu ni pula orang tengah jual souvenir Eiffel Tower tepi jalan ni. Ni semua orang Senegal. Ni pun nak naik tangga pun boleh. Ni orang naik tangga tu, kena nampak. Gerak-gerak. Ni entrance ke Eiffel Tower. Ni Eiffel Tower tu sendiri. Dan nak pergi ke naik atas tu, dah lalu entrance ni, nampaknya. Ni ada operations dia. Dia cakap low season, high apatah tu ni, high season pun ada. Harga-harga dia semua. Tak tahu nampak sangat ke kamera ni. Tapi tu lah, kena check back gak lah. Dia tak nak bombing Eiffel Tower kot. Ini start beratur ke Eiffel Tower. Ni entrance dia. Ni exit, entrance. Kita tengah beratur sana. Ni harga Eiffel Tower punya entrance. Ni entrance Eiffel Tower. Ticket holders, non-ticket holders. Kita pergi ke non-ticket holders. Dan nak beli tiket. Tour group kita semua tengah beratur.
nak masuk ke security control tu, diorang check bag kita. Nak masuk Eiffel Tower. Ni visitors entrance, security control, check bag. Lepas security lah, sekarang kita nak bergambar dalam Eiffel Tower. Prices untuk Eiffel Tower. Okay, tengah silau ni, tengah cuba letak gambar, letak video untuk nampak. Okay, harap cukup dah nampak. Kita gerak jalan ni naik ke bawah tu. Structure dia, dia punya bawah macam mana Eiffel Tower. Dapat tengok dia ni. Dan inilah bawah dia. Sejuk tu. Angin kuat, angin sangat kuat. Tapi bawah dia tengah. Okay, dah sampai tengah. Angin gila kuat sekarang ni. Kita tak dapat tengok atas sekali tu. Tapi kita tak dapat nampak. Entrance sini, lift exit pula sini. Tunjuk je tengah-tengah dia view macam mana. Okay, let's go. Exit Eiffel Tower. Dia kena tolak dan tak boleh masuk balik. Sekejap. Macam tu lah. Adalah Musée de Louvre. Kita adalah Seine River Museum Louvre. Memang lawa. Bangunan-bangunan dia memang lawa. Architecture dia, seni dia, design dia semua, ukiran dia. Apa ni? Banyak orang dalam tu. Tapi kita tak dapat masuk, tak ada masa ni. Kita nak pergi Notre Dame. Panjangnya museum dia. Sekolah melawan. Tak habis-habis lagi. Gila panjang. Akhirnya sampai hujung. Kita ke Musée de Louvre. Ke Notre Dame. Ni depan dia. Depan dia juga dipanggil icon asalnya dia mode of France. Setelah lama menyepi Tepi dia. bola kartun kartun. Sampai dah ke Notre Dame. Space Notre Dame. Okay. Dah dapat dah Notre Dame. Aku go there langsung. Bahagian atas dia terbakar, orang rebuild balik. There you can see the cathedral from here. Ni semua orang bergambar depan Notre Dame. Notre Dame ni adalah semua orang log catatan cinta diorang lah petah tu ni kan. Okay, ramai gila orang. Gila ramai orang. Beratur gila panjang. Tu beratur dia. Semua orang ni tengah beratur nak masuk ni Notre Dame. Depan Notre Dame sekarang ada macam traditional baguette bread festival. Diorang nak tunjuk sejarah baguette, 4 ingredients je, water, flour, salt, yeast, or sourdough. Dan macam nak buat. Ni chef diorang ni, apprentice diorang akan tunjuk macam nak buat, ajar lah tu ni. Ni semua tengah tunggu nak tengok apa UNESCO pun iktiraf baguette lah apa. Memang bangga tu kan baguette. Baguette Notre Dame. Ni apa benda lagi diorang tunjuk ni? Bahan-bahan nak buat baguette lah. Ni memang diorang bangga. Diorang buat sandwich lagi. Ini diorang tengah tunjuk lah proses buat. Ni dia tunjuk proses buat sandwich. Dan juga dia macam mengajar juga lah public macam nak buat. Semua ni beratur pula. Diorang beratur supaya boleh beli roti-roti yang dah siap buat tu. Ni dia. Ni pun lagi satu juga beratur juga. Sebab tu untuk beli roti-roti ke belah sana pula. Yang bangga tu diorang suka tu roti sandwich. Okay, sambung tengok Notre Dame pula. Hier, des pâtes spécialement élaborées. Macam tu diorang tengah masuk beratur untuk ke Notre Dame ni. Punya pusing-pusing banyak-banyak ni untuk masuk Notre Dame. Jadi
Ni masuk access without reservation. Tu yang panjang gila beratur ni. Tapi kalau ada reservation, scan je QR code reservation tu. Boleh buat reservation tu sehari sebelum ke apa online. So okey, lepas tu okey pun boleh juga lalu. Terus apa masuk ke Notre Dame. Ni memang okey dan keren dia lawa agak. Ni Notre Dame dari tepi. Toilet kat sini memang toilet seorang bila kat side-side macam ni biasanya bawah tanah toilet seorang. Dan kita tengok statue ni je. Jadi statue ni dah nampak nama dah, Charlemagne. Ini view dia dari depan. Pula tak tahu statue apa, ada letak bunga-bunga lah tu ni dekat area depan sini lah. Ni bangunan LV kat depan Arc de Triomphe. Apple sebelah kanan, sebelah kiri kita LV ya. Nombor beratur LV. Nak masuk dalam tu. Dia buat bangunan tu bentuk macam bag besar. Lepas nampak? kita luggage besar di Audi Trophy ni boleh kita masuk Arc de Triomphe, okey. Nak buat design dia. Masih lagi construction tau. Toilet boleh pergi ke sebelah kanan ni ada satu tempat nama dia McDonald Ni Audi Triomphe balik. Kita dah dapat kan. Okey, kita dapat tawaf tawaf dulu. Memusing Audi Trophy. Arc de Triomphe, okey. Silap sikit information sebelum ni. Information dia adalah untuk memperingati tentera yang orang yang mati waktu perang Napoleon. Triomphe ni boleh juga orang naik atas. Lepas tu nampak ada orang kat atas tu. Boleh juga naik atas tu sebenarnya, tapi kena bayar lah. Kita nak naik cruise dengan view Eiffel Tower kat Riverside. Jadi ini tiket kita untuk naik ferry cruise ni. Bateau Mouche, entahlah sebutan dia. Okay, silap, ni bukan kapal. Okay, ni hanyalah jeti. Kita tak tahu atas jeti. Untuk boat akan datang nanti depan ni. Jadi sekarang cruise dah sampai. Kita ni semua dah naik boat dah. Ada juga bahagian atas nanti nak tunjuk. Tapi tengah jaga seat dulu sebab mama nak pergi kencing pula. Boat dah gerak. Angin dia kuat. Ya, tunjuk view atas sekejap. Tak puas tengok view bawah ni. Tengah tunggu view atas. Agak laju juga lah kita gerak ni. Okay, nak tunjuk view atas. Okay, macam ni view atas je. Okay, view atas. Sini kita Seine River, dia tak explain sejarah Seine River. Explanation dia dalam pelbagai bahasa supaya orang pelbagai negara boleh faham. Sekarang kita lalu Grand Palais. Kita sampai jambatan pertama. Sejuk tu. Kita tengok bawah jambatan. Ni kaun tinggi boleh sentuh sampai ke jambatan seterusnya. Ni jambatan Alexandra. Ada explain English yang susah tu nak faham berbagai bahasa ni. Ni besi pula bawah dia tadi brick. Ni pula kita capai jambatan lagi satu nama dia Pont de la Concorde. Jambatan de la Concorde. Dia memang setiap jambatan ni dia ada waktu bina dia, ada sejarah dia. Dia cakap tadi dia bina waktu French Revolution. So ni jambatan lagi satu, ni jambatan lagi moden. Ni jambatan ni ada orang boleh lalu dari bawah dan juga ada lalu dari atas. Explain jambatan ni, explain pasal bangunan-bangunan keliling. Sini ni explain pasal museum dia. Okay, kita dah lalu museum ni. Kita nak pergi ke jambatan lagi satu. Jambatan dia ni bawah dia lain pula. Bawah dia banyak spikes besi lah, tahu kenapa. Sekarang ni kita explain pasal Louvre. Ni Louvre dia, museum. Dia pernah terbakar lah, destroy apa tu ni. Banyak gila sejarah dia lalui lah. Dan masih lagi berdiri sampai sekarang. Kita lalu jambatan lagi satu ni, jambatan depan The Louvre. Port du Carousel dalam berapa dia.
Nama port ni. Okay, kita tahu jabatan dia macam mana. Kita pergi pandang yang Louvre dari situ. Sampailah situ. Louvre Punya museum. Okay, ni jabatan lagi satu juga. Kita akan sampai ni. Oh, spot tu menarik. Ni lagi satu jabatan. Ni macam jabatan tadi, hanya untuk orang. Cuma dia tak ada jalan bawah ke atas, yang hanya jalan atas je. Ni design dia. Okay. Kap asalnya Paris punya city hanyalah kat pulau ni je. Okey, lepas tu sehingga baru sekarang dah berkembang, jabatan ni semua bersambungkan jadi Paris lagi besar. Ni pulau dia. Ni jabatan seterusnya Mont de Paris. Monet di Paris. Tahu apa benda ni? Dan kita lalu jabatan seterusnya. Ni design dia pula. Okay, kita tengok bawah dia. Ada muka-muka ukiran. Okay. Jadi kita nak lalu jabatan seterusnya pula. Tu ada bendera Palestin tu. Kau nampak? Okay, saja tunjuk. Ni entah jabatan ni ada kaitan dengan Napoleon. Kalau si aku memang tak dapat faham. Saja laju. Dan dia berbagai bahasa. Okay, tengok bawah dia. Ada sampai Notre Dame. Napoleon punya jabatan tadi. Notre Dame pula. Kita akan lalu jabatan lagi satu. Charlemagne, Emperor of Europe. Ni kita akan lalu jabatan lagi satu. Kita tahu design dia ni, batu pun lain-lain. Sampai kat jabatan lagi satu. Ni jabatan tak nampak macam kayu. Dia mix besi, batu. Tak lah, dia kayu tak rasa. Ni betul depan Notre Dame. Cakap apa ni lah, Notre Dame ni dibina beratus tahun lah ambil masa. Lagi rebuilding or reconstruction sejak kebakaran Notre Dame hari tu pada tahun 2019 tak hisap. Kita sampai ke jabatan seterusnya. Ni design dia. Duduk sekejap dulu. Jam tu kita tak boleh terlihat lalu. Jabatan besi lah. Ni jabatan kita akan lalu lagi. Kita pasal Statue of Saint Genevieve. Kita lalu pula jabatan seterusnya. Okay, kita tengok di bawah dia macam mana. To port, the Ile Saint-Louis developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of Saint Genevieve tu. Notre Dame belakang tu. Dan kita akan lalu jabatan besi hijau ni pula. Ni jabatan dia. Ni tak macam straight macam tadi ni. Dia dan kita lalu Notre Dame tadi, jabatan besi tu. Kita juga ni saja tunjuk je yang lain area sekitar dia. Sekarang ni tiba dia stop dah macam tak ada sejarah kot. Jadi kita nak pusing je river ni lah. Sekarang kita tengah pusing. Kita tak tahu pusing ke mana. Apa ikut je. Kita dah pusing, jadi kita nampaknya nak gerak ke jabatan yang tu pula. Tadi kita dari situ nampak Notre Dame. Sekarang kita pergi situ. Kita mula dah start balik cakap sejarah. 现在我们绕经圣路易岛，从玛丽河道向回行驶。左前岛上私人公馆林立，包括老北皇馆。 Jauhlah terbaring. Adalah jabatan seterusnya. Dia punya hampir setiap jabatan design dia berlainan. Di bawah dia. Jabatan seterusnya. Ini design dia. À tribord, place de l'hôtel de ville. C'était à l'origine un port. Jabatan tu boleh nampak Notre Dame. Where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. Tak kenapa tiba enjin stop. Tapi dia masih lagi teruskan cerita bersejarah yang masih okey aku. Ini jabatan seterusnya.
농촌 수송되던 시절 파리시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. Macam mana ada boleh letak gravity ya? 준공되었습니다. Okay, ni design bawah dia. Cantik bangunan dia. Ya, Paris ni penuh dengan bangunan yang megah besar-besar. Okay, kita ibu dah stop lah tiba. Stop sebab nak bagi kapal ni lalu dulu. Entahlah kenapa macam aku rasa macam banyak je space untuk kita dua kapal lalu, tapi entah diorang tak nak ambil risiko kot. Red Bull. Okay, kita sambung ke jawatan ni pula. Ni design dia. Okay. Jawatan ni pula Napoleon balik. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec colonnes, piliers. The French Revolution. The architecture of the salle des gardes and the salle des gendarmes is very interesting. Los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. A bordo, la conciergerie. Dah sampai ke jabatan seterusnya. 屋顶建筑精湛，如今对游人开放。 자연이 보이는 꽁시에로 줄이는 프랑스 초기 왕궁에서 관리사가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시의 감옥으로 사용되었습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. La tribu des Celtes, par contre, autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Ini island tadi. Sekarang ni semua jawatan sama kita dah lalu tadi. Una serie de pequeñas islas que Dah progresivamente pusing balik. Bawah jambatan tu orang homeless gypsy ke apa duduk constitués au situ. départ par les pillages Dia tu successifs, kemah-kemah ada orang stand orang. effectué de nombreux Yang betul orang tidur bawah jawatan. actes d'importante donation. Setiap kali aku nampak lah orang tidur bawah jawatan. Itu National Assembly. So Grand Palais. 这是干皮耶 nampak tu jabatan tu. Jabatan ni National Assembly. 1792 Assembly 年广 Nasional. 场上， Tu ada Tomb of Napoleon. Jules Arden Mansa. A bordo, Ni Grand Palais. 자연의 앵간리드입니다. Tahu kena cakap bangunan. Tu bangunan tu. 이 건물에는 Ada. 현재 남배우의 유해가 Sampai balik Est jabatan ni. entouré d'un quartier de fripiers chics, restaurants Tu et hall kita tadi. cinémas animés toute Original la hall nuit. kita. Balik lah. the Champs-Élysées quarter. Kita tak apa terus ke port. Subito dopo Kita questo straight dulu. ponte, a tribordo, Jalan ni. il Museo d'Arte Jabatan ni. Moderna e la statua del bordel ai francesi liberi. Pelik. Jabatan yang satu 前方 je. 是阿尔马大桥， Extra 桥 pindah 下 ke 朱阿 kiri 夫 tak 的 ada. 雕像， Kanan je. 可用于观测水景。 Ni view bawah jabatan. 정면에 보시는 알마 다리와 알제리아 모령으로 통과하면 바로 우연에 현대미술관 보르데레 조각이 있습니다. Oh, semakin clear Eiffel Tower. À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur secara Eiffel Tower lah Gustave sekarang. Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Ni La tu Torre aja. Eiffel fue diseñada y Cakap pasal concebida Gustave para la Eiffel exposición buat universal benda de ni. principios de siglo por el ingeniero Gustavo Masa dia jadi Eiffel. radio tower waktu awal Actualmente, asal es el wujudnya. monumento más Okay, ni jabatan visitado, seterusnya. más Dia tu berjalan fotografiado. kaki Desde je. el tercer piso se di bawah ofrece dia. ante la splendida vista de la capital. A bordo, 博览会而设计， Ke jabatan seterusnya. 金属结构的塔身有 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, grosse ambassade et résidence. to starboard are French monuments and of Okay. the cinema. There are also many embassies and ni private museum residences lah. here. A estribor, el barrio Chaillot. Alberga actualmente el Museo del Hombre, Phone el de bawa la masalah pula. Marina, el de los monumentos de Francia y el... Ramai orang baru kahwin ni. Ke apa ni? Degli 8 musei, l'omonimo palazzo ospita i musei dell'uomo, della marina e i monumenti. 区还有众多的使馆和住宅。 우연에 jabatan 보이는 seterusnya. 것은 8개 adalah 박물관에 di atas ya. 얹어진 샤이오 지구입니다. 샤이오 궁에는 인류박물관, 해양 L'origine del suo nome proviene dalla Allora, battaglia del Giovanni Nila. 1942. À bâbord, Front de Seine, ancien quartier industriel qui a subi une manhattanisation dans les années 70. To port the Front de Seine, a former industrial area, which underwent a Manhattanization in the 70s. A bordo, il Fronte della Seine, questo ex quartiere industriale. Ni kita tak pusing kat jabatan tadi. 만화탄화되었습니다. Eiffel Tower. De Paris. Ravivé en 1949, nos bateaux-mouches perpétuent l'usage. La valle di Normandia, il mare, dista solo 350 km. 塞纳河自古以来便是 Ya lawa agak lah.
Lagi-lagi lah waktu dia bina tu 1900s macam tu mungkin 18. Tak pasti dia cakap tadi 1800s atau 1900s. Untuk bina bangunan tinggi ni hebat lah. Tak suka. Hotel kat situ je. Ni pula taman permainan French Paris ni. Ni taman permainan diorang menarik lah. Ada tali, ada baju panjat, ada slide. Parents pun tengah lepak sama sini. Lepas tu dia punya grass pun bersih lah, tak ada tai anjing, sejuk, orang boleh baring-baring, boleh piknik apa. Okay lah, macam ni lah. Wah, ada tempat basketball lagi. Ke football tu. Tu basketball tapi diorang main macam bola sepak. Taman ni yang diorang tengah main ni, dia tak boleh ada pets nampaknya. So ada rules lain yang aku hanya faham tanda lah, aku tak boleh faham apa dia tulis. Okay, ni pula basketball side dia. Ni padang bola sepak dia adalah sama juga padang basketball dia. Diorang buat sama tengok. Dari ni basketball tu, ni lepas tu ni bola sepak punya goal post. Jadi dua-dua sport boleh main kat sini. Daripada basketball, bola sepak, diorang boleh main pingpong nampaknya. Dan taman diorang ni boleh lagi piknik, boleh tidur macam orang tu tengah tidur tu. Ni pun taman permainan lagi. Dia punya swing set ke apa jap. Ini punya taman permainan. Ni nampak ramai orang Arab kat sini dan Africans. Sebab ni bahagian luar Paris, immigrants. Jadi diorang main-main. Okay, kita tengok apa kat luar sana. Cara dia tak nak bagi anjing masuk, dia ada pagar ni. Pagar ni tarik je, lepas tu dia akan tutup sendiri. Lepas tu dapat lah keluar balik. Tu ada tram. Ni tempat letak basikal. Ni depan taman tu. Lepas tu kita boleh jalan-jalan sini. Taman ni ada kedai halal, shawarma, asiats, halal, kocheri manchi, hamam, falafel. Okay, ni pun ada diorang punya biscoff, crepes, serapi diorang, freeze. Nampak sebelah kedai Arab ni banyak kedai dah tutup, farmasi lah, tu dah tutup sebab sekarang dah pukul 7.30 dan diorang ni tutup pukul 7. Ya, orang putih memang pemalas. Kau pergi UK, pergi mana-mana negara Europe lain, semua tutup awal. Kita nak masuk kedai runcit ni, general store. Kita nak tengok harga barang. Okay, kat sini Kinder Bueno €1. Okay, cookies ni €2.5. Tu harga dia. Dia pun €2.5 juga. Okay, kucing French. Aku dah buat kawan dengan nampaknya. Besar kucing ni berbanding kucing negara Malaysia sebab dia kena tahan sejuk kan. Tu dia kena besar dan dia kena berbulu tebal. Nutella besar ni 1000 gram, 1 kilogram, €9.9. Sebab orang biasanya tak jual besar-besar sangat. Contohnya beras ni 5 kg, €10.5. Boleh tengok harga. Tapi diorang pun berjual pack kecil 1 kg tuan-tuan. 1 kg ni beras €2.8. Okay, ni pula Lipton peach tea €2.8. Diorang pun dah jual kopi €1. Diorang tak bagi kopi, diorang bagi kafe. Ini contoh artisanal boulanger pâtissier. Jadi diorang ni buat bakery pastry yang artisan lah. Ni harga pastry diorang. Contohnya ni €5.6. Tart ni €3.8. Restoran Istanbul, special Turkey. Ya, tahulah Turkey. Jadi dia ada tacos €5 kat sini. Dia ada sandwich €5. Ada pizza €5 juga. Dan dia ada order-order lain ni. Ini menu ruang. Butcher ataupun boucherie, dia punya sebutan. Roti cereal, entahlah sebutan dia mana sah. Okay, dari ni halal. Okay, halal. Jadi boleh check dia punya harga. Butcher ni dia tak ada harga. Dia cuma tunjuk bahagian daging. Ada kebab, ada skewer, hot dog.
Ada ayam lagi kat situ. Dah tengok tadi. Sekarang kita pergi ke kebab ni. Yang kebab ni apa, halal gak. Dia sat food tau. Kita nak masuk, jadi dia halal. Tak bagi bawa anjing masuk. Tak boleh nak rakam video kat dalam. Tapi pizza dia 5 euros, tacos 5 euros, burger 5 euros. Okay lah. Tengah turunkan dan naik, nak bagi orang naik juga. Nak gerak ke mana tak tahu. Yang pasal kebab tadi tu, dia mungkin tak nak bagi kita rakam sebab mungkinlah kebersihan dia not up to code lah. Dia takut akan saman ke apa kalau video tu sebar. Mesin ni rupanya buka. Dia buka ni masa dia pun lagi satu kedai kebab nampaknya. Kedai halal lah. Ni halal. 5 euro. Semua 5 euro. Kedai owned by Muslim. Masya Allah kan. Tapi dia kosmetik. Afro kosmetik, ada wigs, ada shampoo tu ni. Halal gak. Tu nampak tak kedai tu, nama dia apa? Afro Bangla Alimentation. Tu kedai runcit gak. Okay, lepas tu ni Aldi. Aldi ni macam Tesco, Maidin, Giant macam tu lah, banyak macam tu lah. Harga kat Aldi ni, iceberg lettuce ni 99 cents. Potatoes 2.75 euros untuk 2 kg potatoes nampaknya. Donut sale 49 cents. Muffin triple chocolate 85 cents. 85 cents so muffin ni juga. Ni pula untuk 6 Kinder Bueno 4.59. Ni untuk susu dorang pula macam ni. Contohnya susu ni UHT tak awal 30% maksud dia. Ni 2.55. Ni 1.85. Susu 1 liter dorang 1 euro je 1 liter. 10 croissants. Harga dia 169. Ni flakes, special flakes dark chocolate 199. Frosted flakes tebal ni 299. Biscuits Nutella 335. Regular 135. Zero lagi murah 139. Kebab halal nampaknya 599. Kinder Bueno ni 292. Nutella tu nampaknya 465. Skin Ben Jerry's ni, cookie dough ni 395. Besar 500 grams 165, brand Muci ni. Besar ni 146. Murah 140. Ni 135. Dan salt snacks ni 99 cents pula. Those nacho cheese 185. Pringles 189. Around 95 cents, 85 cents. Yang chocolate yogurt 89 cents, 95 cents. Yang tu adalah harga common. Pizza 4 fromages 4 cheese lah. Saya cakap 249. Murah gila pizza. Ni lagi murah 239. Ni 1 kilo 415. Lips lagi 199. Kita tengok size dia kat situ 150 gram. Shake kecil dia 99 cents. Wall yang 579 ni 500 ml. Yang 1399 ni 2 liters. Aldi ni ada Carrefour. Nama dia Carrefour City sebab dia kecil. Jom kita tengok. Nampaknya dia buka pukul 7 pagi dan tutup pukul 9.30 malam. 262 untuk Oli ni. Ni pun ni barista punya version. Kecil punya ni 2 euros je. Kat Monster kat sini 257 ada. Ni ikut flavor lah nampaknya. Red Bull 336 pun ada, 199 pun ada, 169 pun ada. Carrefour punya harga, Coca-Cola 189 untuk botol ada freezer. Sebab ni 120. 120, 120, 120, 120. Okay, 219. Kat sini pun lebih kurang 2 euro, 2 euro setengah. High freeze kat sini 189, 203, 168. Ni 179. Pepsi 199, Dr. Pepper 1. Ni Raisin Blanc, entah nama dia, 499. Ni pula raspberry rasanya 299. Pizza Carrefour 339. 10 botol besar 250. Coca-Cola botol besar 250 juga. Coca-Cola orang 172 original, ada 143 juga, 180 ni ikut pizza. Cookies 231, 2 euros ya. 243. Ni pun ada Kinder punya tongki ni 281. Around 193 ada, 199.
Ada 299.